Aku dah jumpa phone legend ni. Budak-budak zaman 80-an tahulah. Phone ni dulu kita buat couple-couple, buat teks AWACS. Phone ni lah kita pakai dulu. Sekarang harga dia apa? Aku sampai tak percaya dan aku order. Betul, dapat phone harga yang macam tu dekat beg kuning. Nampak ni, removable battery. Bateri boleh cabut-cabut tu kan. And then dia ada LED torchlight tu standard. Memang boleh buat call, boleh masuk SIM card. Siap boleh masuk 2 SIM card. Ni dia punya phone. Screen dia pun not bad lah. Lawa lah. Untuk harga dia, kau dapat kualiti yang macam ni. So dia punya touchpad button ini memang legend lah. Aku ambil ni sebab aku nak bagi dekat anak aku lah. Aku tak nak bagi dia gadget tau. Sebab nanti nak hantar pergi tuition, nak call, duduk kat mana-mana kan, nak hantar pergi aktiviti, guna phone yang macam ni untuk berhubung saja. Harga dia dekat beg kuning memang berbaloi lah. Dalam set dia korang akan dapat phone. Korang boleh pilih colour apa yang korang nak. Dan juga korang akan dapat dia punya charger. Dia pakai micro USB macam ni. Ni dia punya torchlight. Walaupun murah, kau tengok dia punya menu. Ni SMS. Siap ada radio, ada call log. Macam phone biasa. Cuma yang ni yang basic gila-gila punya lah. Sesuai lah untuk mereka nak bagi dekat anak ataupun nak buat second phone tapi tak nak yang ada internet apa semua tu, nak call dan SMS saja. Memang sesuai ambil yang macam ni je. Kecil gila guys. Lagi kecil pada remote TV aku. Memang kecil nampak. Ni tapak tangan, nampak kecil. Sesuai lah bagi dekat anak kan. Nampak walaupun ni dia ada game juga tau. Ada kalender semua yang basic-basic ni. Ada game guys. Padu. Korang boleh tekan dekat beg kuning kat bawah. Full set guys.